Selamat datang ke Sistem Perolehan dan Pengurusan Projek Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Video ini menerangkan proses penghantaran dokumen tender atau sebut harga. Selepas pembelian dokumen tender berjaya, senarai dokumen akan dipaparkan. Sebagai alternatif, anda juga boleh pergi ke menu tender dan sebut harga dan klik pada dokumen yang dibeli. Senarai tender yang telah dibeli akan dipaparkan. Seterusnya, klik untuk kemaskini tender. Sila beri perhatian kepada dokumen yang mempunyai status menunggu tindakan petender. Sebagai contoh, untuk dokumen surat akuan pembida, klik butang kemaskini pada bahagian tindakan. Anda boleh memuat turun dokumen tersebut dan kemudian memuat naik dokumen yang telah dilengkapkan. Klik butang simpan bagi setiap dokumen yang dimuat naik. Status dokumen akan bertukar kepada selesai. Setelah semua dokumen berstatus selesai, klik butang selesai. Isi maklumat nama pengarah dan nombor kad pengenalan pengarah. Kemudian, tik pada boks pengesahan. Seterusnya, klik butang hantar. Akhir sekali, klik butang ya, hantar. Dokumen anda telah berjaya dihantar ke pihak DBKL.